sakit waktu malam, muscle cramp, sukar untuk mereka tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Farah Faidah dari Klinik Al-Fatih Seremban 2. Hari ini saya nak share berkenaan masalah saraf yang biasa kami terima di klinik. Sakit ini dikenali juga sebagai sciatica pain. Antara simptom dan tanda untuk masalah saraf ini, rasa sakit yang menjalar dari pinggul hingga ke hujung kaki. Selalunya, pesakit saya akan mengadu sakit waktu malam, muscle cramp dan ini mengakibatkan sukar untuk mereka tidur. Pada waktu siang pula, pesakit saya akan mengadu sakit atau tak selesa ketika melakukan pergerakan harian. Antara punca-punca untuk penyakit ini, yang pertama, PID atau dikenali sebagai Prolapse Intervertebral Disc. Nama lainnya iaitu slip disc. Pelapik di antara tulang belakang menekan saraf dari saraf tunjang belakang yang turun hingga ke hujung kaki. Dua, kerana masalah penuaan. Ini berlaku pelapik di antara tulang belakang telah menipis atau haus dan tertekan saraf dari saraf tunjang belakang. Yang ketiga, kerana kecederaan ketika bersukan, aksiden atau penyakit seperti tuberkulosis. Jadi, jika anda ada rasa simptom-simptom seperti yang saya share tadi, bolehlah datang ke Klinik Al-Fatih Seremban 2 untuk menerima ubatan atau suntikan yang sesuai dan terbaik untuk anda.